Assalamualaikum guys. Korang yang ada kat dalam tu, tolong jangan push, tolong jangan desak-desak mak korang beli barang jumpa. Kejadian ni saya dah tengok dengan mata saya sendiri. Saya dah tengok, saya dah lihat dengan mata saya sendiri. Jadi saya nak cerita pengalaman saya berkaitan dengan kisah seorang makcik ni. Jadi makcik ni dia selepas je dia jumpa anak dia kat dalam dalam yang ada cermin kaca, angkat telefon yang macam kita tengok dalam drama dekat TV tu. Lepas je dia jumpa mak dia pun keluar, dia datanglah dekat kaunter jumpa. Kebetulan hari tu saya bertugas kat situ. Saya pun tanya makcik ni, "Ya makcik, boleh saya bantu kan?" Makcik ni bercakap dia nak bayar barang jumpa untuk anak dia. Jadi dia buka beg duit dia. Saya tengok makcik ni ada RM50. Jadi makcik ni cakap dia nak bayar semua RM50. Jadi saya pun tanyalah makcik ni, Makcik datang dengan apa? Makcik ni jawab dia datang dengan Grab. Saya pun tanya, makcik datang dengan Grab, waktu datang tu bayar Grab berapa? Dia cakap bayar Grab 20. Saya pun, alamak, makcik ni ada 50 makcik. Makcik nak balik bayar Grab 20, makcik nak bayar semua untuk anak makcik ni 50. Macam mana makcik nak balik? Makcik tu cakap tak apalah, dia cakap pasal anak makcik lapar. Malam-malam dia lapar, dia nak mengunyah malam-malam, nak makan roti. Saya cakap tak ada istilah lapar makcik kat dalam penjara ni. Pihak penjara ni dah sediakan makanan. Bila petang kita dah bagi makan petang untuk makan malam. Jadi anak makcik tak laparnya. Makcik ni berkeras juga, nak bayar juga RM50. Dia cakap kesian anak dia lapar. Saya cakap anak makcik dah masuk penjara berapa kali? Saya tanya makcik tu, anak makcik dah masuk penjara berapa kali makcik? Makcik tu cakap dah 14 kali. Saya cakap, aduh, saya pun rasa macam geram juga dengan perangai anak makcik ni. 14 kali dah masuk penjara. Makcik ni cakap tak apalah, dia nak bayar juga. Sambil saya tengok mata dia menitis-nitis saya mata. Dia cakap dia nak bayar juga, kesian anak dia lapar. Dia cakap malam-malam nak makan. Saya cakap okey, macam ni lah makcik. Makcik bayar RM30, RM20 lagi makcik simpan untuk Grab. Makcik ni pun diam sekejap dan dia cakap boleh lah, dia cakap. Saya pun okey, dah selesai pasal makcik tu, pasal bayar tu. Kat sini saya tak nak fokus sangat dengan anak dia tu. Anak dia 14 kali masuk